Assalamualaikum. Ada orang tak? Assalamualaikum. Mana kameranya? Assalamualaikum. Jom masuk. Jom. Boleh kita interview cikgu sekejap? Boleh. Nak balik pun tak boleh ni. Interview lah dulu. Tahun ni cikgu raya balik mana? Alhamdulillah cikgu setiap tahun balik Terengganu. Tak jam ke cikgu? Tak, sebab kena rancang perjalanan. Cikgu, kampung cikgu kat mana? Kampung saya dekat saja di Batu Pahat. Oh, jauh juga. Saya dan keluarga akan beraya di Sungai Petani, tidak? Kota Baru Kelantan. Sebab apa cikgu balik raya kat sana? Turn di Kota Baru Kelantan. Cikgu tahun ni tak balik Sarawak ke? InsyaAllah saya balik. Saya balik di negeri Pahang. Itu kampung saya di Karak, Pahang. Sebab masih ada mak ayah. Jadi saya balik kampung ziarah mak ayah dan beraya di sana. Saya tahun ni balik Kelantan. Sebab saya tiap-tiap tahun balik Kelantan. Cikgu suka pergi kampung mana satu? Belah ibu ke belah bapa? Dua kampung saya suka pergi. Pak Meriah. Oh. Rasanya tak jam sangat dah sebab ini kat highway kan. Hati-hati lagi dalam perjalanan nanti. InsyaAllah. Cikgu, nanti cikgu masak apa waktu hari raya? Saya masak lemang, ketupat, nasi empet dan semestinya seekor kerbau saya buat rendang. Dalam banyak-banyak kuih raya apakah cikgu tak suka? Cikgu tak suka. Cikgu tak suka ya. Apa yang cikgu tak suka ya? Semua cikgu suka lah. Cikgu selalu masak kuih raya apa? Kuih raya, masak kuih raya. Oh, cikgu suka buat elm London, cornflake, yang senang-senang je lah. Cookies. Saya pun sama suka cornflakes cikgu. Kuih raya favourite cikgu apa? Kuih raya favourite saya adalah kuih tak nanas. Susah ke buat? Susah, tapi saya tak pernah buat lah, saya beli je. Cikgu suka kuih raya apa waktu raya? Saya suka kuih elm London, kuih tak nanas, kuih kuih makmur. Wow, sedapnya. Ya, sedap. Cikgu selalunya buat ke beli? Oh, mestilah saya beli. Mestilah saya buat di kedai lah, bukan saya belilah. Cikgu rasa cikgu nak jadi makanan apa waktu hari raya? Makanan apa saya nak jadi waktu hari raya? Saya rasa saya nak jadi rendang. Tak kisahlah rendang kambing ke, rendang daging ke, ayam ke. Saya nak jadi rendang. Kenapa cikgu pilih jadi rendang? Sebab semua orang suka makan rendang pada hari raya. Jadi dia orang makan saya sikit sini. Jadi saya akan kurus. Tolong aminkan. Amin. Saya kalau boleh jadi kuih raya, saya nak jadi kuih raya Almond London. Satu, kerana Almond London ni sedap. Yang keduanya, dia datang daripada jauh. So nampak dia eksklusif daripada London. Saya nak jadi kuih Almond London. Sebab kat London. Kalau saya jadi kuih, saya nak jadi kuih tart Cadbury. Saya disayangi dengan semua lapisan masyarakat. Orang tua dia suka tart nanas, orang muda dia suka tart Cadbury. Jadi semua orang suka saya. Oh, jadi cikgu nak jadi macam kuih yang disayangi oleh semua orang? Betul, kuih yang sentiasa orang order setiap tahun. Sedapnya. Saya pun tak sabar, tapi saya beli je lah, saya tak buat. Jadi kuih raya kek lapis Sarawak sebab saya suka makan dia. Ustaz rasa Ustaz nak jadi tak nanas lah, tak nanas. Sebab tak nanas paling mahal kot. Paling mahal. Sikit, nampak premium sikit. Cikgu raya tahun ni tema baju raya warna apa? Okey, tahun ni cikgu sekeluarga tema rich brown. Wah, cantiknya warna tu. Itu pilihan suami cikgu. Kami bertiga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Salam. Minta maaf. Selamat Hari Raya. Ayam berkokok di atas dahan. Suasana subuh sangat sepi. Salam Lebaran saya ucapkan buat semua warga SKBP. Wah, terima
kasih cikgu. Sama. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. 00. Kami, kaki tangan pentadbiran SK Bandar Putra mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami dari Klinik Kerugian Bulan Besar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga SK Bandar Putra. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya untuk semua warga SKBP dan juga Malaysia. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, jadi itu sahaja ya cikgu. Terima kasih Naila. Sama-sama cikgu. Selamat Hari Raya.